Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan topik bicara dengan isyarat, fahami ubat lebih dekat. Dalam dunia kesihatan, komunikasi memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan setiap pesakit memahami ubat yang mereka ambil. Namun bagi sebahagian masyarakat seperti golongan orang kurang upaya, OKU pendengaran, cabaran untuk memahami maklumat ubat tidak semudah yang disangka. Kekangan komunikasi sering menjadi halangan utama yang boleh menjejaskan keselamatan dan keberkesanan rawatan mereka. Di Malaysia, lebih 48,000 individu telah dikenal pasti sebagai OKU kategori pendengaran. Golongan ini mempunyai keperluan komunikasi yang unik. Tidak semua petugas kesihatan mahir menggunakan bahasa isyarat Malaysia, manakala tidak semua pesakit pekak mampu memahami penerangan bertulis. Perbezaan istilah antara bahasa isyarat Malaysia dan kod tangan bahasa Malaysia juga boleh menyebabkan kekeliruan semasa kaunseling ubat. Bagi mengatasi cabaran ini, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui program perkhidmatan farmasi telah memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi memastikan penyampaian maklumat ubat lebih inklusif. Antaranya ialah latihan bahasa isyarat Malaysia untuk ahli farmasi KKM di seluruh negara. Sehingga kini hampir 460 ahli farmasi telah dilatih bagi membantu menyampaikan maklumat ubat dengan lebih mesra pesakit. Selain itu, KKM turut melantik duta kenali ubat anda dalam kalangan OKU sendiri, termasuk 15 duta OKU pekak yang memainkan peranan menyebarkan maklumat ubat kepada komuniti mereka. Inovasi lain yang diperkenalkan ialah perkhidmatan Drug Information for Deaf Community DIDCOM di Negeri Sembilan. Melalui perkhidmatan ini, pesakit pekak boleh menghantar pertanyaan ubat melalui WhatsApp untuk berinteraksi terus dengan pegawai farmasi. Maklumat tambahan juga boleh ditonton melalui video bahasa isyarat di YouTube dan Facebook bahagian Perkhidmatan Farmasi Negeri Sembilan. KKM bersama Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM turut menghasilkan video arahan pengambilan ubat dalam bahasa isyarat Malaysia yang boleh diakses melalui kod QR pada label ubat. Video ini turut disertakan audio bagi membantu pesakit OKU penglihatan menjadikan perkhidmatan farmasi lebih mesra dan mudah diakses oleh semua. Ahli keluarga dan penjaga juga boleh memainkan peranan penting dengan membantu pesakit menonton video bahasa isyarat Malaysia, menyediakan label bergambar dan memastikan mereka memahami arahan pengambilan ubat dengan betul. Bagi golongan pekak, hubungi DIDCOM untuk sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan dengan menghantar pesanan WhatsApp ke nombor 012-658-0627. Dan jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok kenali ubat anda untuk hebahan dan informasi terkini. Setiap pesakit berhak memahami rawatan yang diterima. Komunikasi yang jelas dan inklusif adalah kunci kepada rawatan yang selamat dan berkesan.